Sementara itu, premis yang melakukan pembakaran terbuka secara haram di sebuah premis sekitar semula barangan rusuh di Jalan Kempas Baru Silung Johor Bahru yang menjejaskan 10,000 penduduk di 4 kampung diarahkan tutup sepenuhnya. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata pihaknya dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengesan pemilik tanah dipercayai warga Singapura. Katanya siasatan awal mendapati premis yang berkeluasan 3.64 hektar itu dijadikan pusat pengumpulan kitar semula barangan lusuh sejak 5 tahun lalu. Hasil semakan dengan pejabat tanah juga mendapati pemilik terbabit tidak membayar cukai tanah selama 3 tahun. Selain perniagaan yang dijalankan juga tidak mempunyai lesen. Pasal owner dia sewakan kepada yang pengusaha ni. Pengusaha ni dia tadi kita dah tangkap dan untuk soal siasat. Jadi dia masih ada dalam tahanan reman lagi. Dalam masa yang sama kita pun kena tengok apa tindakan kepada pemilik ini. Apakah dia bersokongkol atau bekerjasama atau ni sub daripada bisnes dia. Kalau memang dia terlibat, kita akan ambil tindakan juga. Datuk Muhammad Jafni menjelaskan aduan penduduk yang menghidu bau busuk setiap malam dan risiko letupan berikutan premis yang terletak berdekatan dengan saluran paip gas Petronas juga telah selesai. Namun katanya tindakan terhadap penyewa dan individu berkaitan dengan operasi premis ini diteruskan. Kes disiasat di bawah Seksyen 75/5 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672.